Pernah tak tengah sedap memandu, tiba-tiba terlanggar lubang jalan? Rim bengkok, tayar pecah, alignment lari. Kita pun stres juga kan? Ramai orang fikir benda ni nasib malang, tapi sebenarnya anda boleh buat tuntutan pampasan daripada pihak yang bertanggungjawab jaga jalan. Jangan risau, hari ni saya nak kongsi 5 cara untuk claim bila kereta rosak sebab lubang jalan. Apa jenis kerosakan yang boleh dan tak boleh claim? Mula-mula, kita semua kena tahu apa kerosakan yang boleh kita claim atau tak. Pengetahuan ini sangat penting sebab pihak yang bertanggungjawab tak akan endahkan kita kalau kerosakan itu tak boleh diklaim. Yang boleh claim, rim bengkok atau pecah, tayar pecah atau benjol, suspension atau absorber rosak, steering atau alignment lari. Kalau ada kecederaan pada pemandu atau penumpang, juga boleh claim. Ada kes sampai ratus ribu pampasan. Yang tak boleh claim, benda yang tak ada kaitan dengan lubang. Contohnya, kereta lama tiba-tiba ejen jam ataupun radio rosak. Itu bukan salah lubang, itu salah diri sendiri. Nombor 4. Kumpul bukti dan dokumentasi. Bahagian ni paling penting. Kalau tak cukup bukti, memang claim susah nak lepas. Ambil gambar atau video lubang jalan dari dekat dan jauh. Ambil gambar kerosakan kereta, tayar, rim dan suspension. Catat masa, tarikh, lokasi tepat. Guna GPS kalau boleh. Buat laporan polis trafik. Simpan resit bengkel dan anggaran kos pembaikan. Kalau ada cedera, simpan laporan perubatan dan bil hospital. Bukti kena cukup. Kalau bukti tak cukup, memang susah orang nak percaya. Jadi, kena peka dalam kumpul bukti. Kalau fikir secara logik pun, siapa je nak percaya kalau bukti tak kukuh, betul tak? Nombor 3. Kenal pasti siapa bertanggungjawab. Ini juga penting. Baru senang kerja kita nak buat report kepada agensi yang bertanggungjawab supaya memudahkan diri sendiri. Jalan dalam bandar, majlis pembandaran, contoh DBKL, MBPJ, MBSA. Kalau jalan persekutuan, JKR, lebuh raya bertul, syarikat konsensi, contoh Plus LPT. Sebagai contoh, kalau kita nak report pasal kerosakan jalan, kenalah jumpa JKR, betul tak? Kalau kita buat report kat badan kerajaan yang lain, sampai sudah tak settle, last-last kita penat, duit pun habis kat tempat sepatutnya. Nombor 2. Proses dan tempoh claim. Tak tahu siapa jaga jalan? Sekarang macam mana nak claim? Nombor 1. Pergi pejabat PBT atau JKR atau konsensi lebuh raya. Ambil peran claim. Kemudian sertakan semua dokumen. Sebagai contoh, gambar, laporan polis, resit, IC dan geran kereta. Nombor 3. Tunggu semakan. Untuk highway biasanya 1 hingga 2 bulan. Untuk PBT kadang-kadang lebih lama. Seterusnya, kalau ditolak atau pampasan rendah, boleh bawa ke mahkamah kecil. Biasanya proses ni makan masa. Jadi, banyakkan sabar. Macam tunggu nombor giliran dekat kaunter JPJ. Lambat, tapi akhirnya sampai juga. Nombor 1. Contoh kes sebenar dan berapa boleh dapat. Kajang, seorang pemandu rosak rim dan tayar akibat lubang. PBT hanya nak bayar separuh. Dia bawa ke mahkamah, akhirnya menang RM2,980. Johor, penunggang motor cedera parah sebab jalan berlubang yang dah lama tak baiki. Mahkamah arah pampasan RM721,000. Nampak tak? Dari lubang jalan boleh jadi keluar duit banyak juga. Jadi jangan pandang ringan. Keadaan lubang kecil pun kesannya besar. Kesimpulannya, jangan biarkan anda tanggung rugi sendiri bila kereta rosak sebab jalan berlubang. Jangan ambil mudah cara nak claim kenderaan bila langgar lubang-lubang ni. Sekarang, mungkin kita tak kisah sebab tak kena lagi. Kalau dah kena nanti, nak menyesal pun dah tak ada guna.